Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay lah, so hari ni kita nak bercerita pasal the explain dan the reason kenapa aku tak buat YouTube yang aku buat dulu tu sampai sekarang. So aku sebenarnya dalam fasa nak comeback balik untuk aku nak start balik buat YouTube tu lah. Setelah sekian lama aku tak buat YouTube tu daripada dulu sampai sekarang, dan sekarang ni aku macam nak comeback balik lah untuk aku nak tebus balik segala kesilapan aku guys. Berapa lama aku tak buat YouTube. Okay, you guys ready? Let's get started. Okay guys, so macam mana kita nak start pada mula ya? Okay lah, aku bagi korang macam satu benda ni, dan korang kena fahamkan benda ni sampai bila-bila. Dan aku harap korang boleh, bukan aku orang nak kata rahsiakan lah, aku harap korang boleh faham lah atas apa yang aku akan cakapkan ni kepada korang. Okay guys, so the reason kenapa aku tak buat YouTube tu sampai sekarang adalah disebabkan oleh culture shock yang aku ada dekat university. Okay lah, sebab benda macam ni sebenarnya dalam kita nak bersosial ataupun berinteraksi dengan orang kan, apa kan, bila kita berada kat universiti ni, dia tak sama macam bila kita berada kat dunia luar tau. Tak sama weh. Maksud aku macam kalau dunia pekerjaan is dunia pekerjaan lah. Mungkin waktu dunia pekerjaan tu korang akan rasa macam tak nampak sangat culture shock tu kan, sebab dia tak akan nampak. Bila korang nak berada dekat, oh sorry lah aku slowkan sikit suara aku lah ya, sebab tadi ada mak aku kat luar, takut dia tahu aku buat konten. Okay, kita sambung. Lepas tu pula kalau aku berada kat universiti ni, aku akan dikerumuni oleh ramai orang tau. Dan aku ni bukanlah jenis orang yang sangat-sangat ramah dengan orang ke, ataupun aku ni bukanlah jenis orang yang akan bercampur dengan orang. Tidak. Aku dalam dunia aku sendiri je. Itu korang kena faham. Aku dalam dunia aku sendiri je, dan apa-apa benda dekat bahagian luar-luar dunia daripada aku tu, itu aku sendiri punya hal lah. Lebih kurang macam tu. Dan the reason yang kedua is aku semakin berisi. Okay lah, mungkin dia tak penting sangat, tapi dia macam ada kaitan jugalah kenapa aku macam ni tau. Sebab ada beberapa video YouTube yang aku pernah buat tu, aku buang guys. Aku buang. The reason is aku tak pasti kenapa lah. Aku rasa kalau aku fikir-fikir balik kan, ianya disebabkan oleh aku paksa diri aku untuk aku nak berkawan dengan orang tu, walhal kau tak sepatutnya berkawan dengan dia pun. Macam mana bila kita berkawan ni, kita jangan paksa ataupun push diri kita untuk kita nak berkawan. Kita kena santai-santai je bila kita nak berkawan. Itu yang paling terbaik sekali. Tapi waktu tu aku paksa diri aku nak berkawan, sampaikan aku buang video YouTube lama aku dulu tu kau. Sampai macam tu sekali weh. Sampai macam tu sekali. Dan disebabkan benda tu lah, insiden tu betul-betul terjadi. Dan kalau korang nak tahu, video tu aku still footage tu lah, aku still simpan. Tak silap aku kot, aku still simpan kot footage tu. Cuma aku tak edit lagi lah. Aku tak tahu mana aku simpan video tu, tapi video tu aku still simpan dekat aku punya laptop lah. Video-video lama-lama aku dulu tu aku still simpan. Dan sampai sekarang aku tak tahu kenapa, dan kenapa aku jadi video tu pun wallahualam. Apa yang aku tahu, aku paksa diri aku untuk berkawan, dan disebabkan benda macam tu lah aku delete video tu. Macam tu lah. Aku rasa dua reason tu lah. Dan the reason ketiga is macam aku cakap tadi lah, macam sama culture shock. Itu je lah. Tak ada apa-apa benda yang aku boleh cakap dekat korang lepas ni. Tapi insyaAllah lepas ni kita akan pelbagaikan lagi konten-konten kita yang menarik. Kita akan try to come back balik lah. Pasal benda-benda yang jadi macam-macam ni, kita akan terima seadanya, dan kita kena bangunkan balik semangat untuk kita nak buat YouTube tu balik. Aku rasa sampai situ je lah untuk aku nak ulaskan kepada korang. Aku harap korang faham, dan kalau korang tak faham pun sila buat faham lah ya. Aku rasa sampai sini video kita kali ni. Bye, Assalamualaikum. Bye.